Inflasi Malaysia meningkat kepada 1.7% pada Mac 2026 berbanding 1.5% bulan sebelumnya. Lonjakan ini didorong terutamanya oleh kenaikan kos pengangkutan susulan harga bahan api. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, indeks harga pengguna naik kepada 136.4 berbanding 134.1 setahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, kumpulan pengangkutan melonjak 1.6% berbanding penguncupan 0.7% pada Februari. Sebanyak 62.5% item menunjukkan kenaikan harga, kebanyakannya sederhana. Dari segi negeri, Pahang, Labuan dan Kuala Lumpur catat inflasi melebihi paras nasional, manakala Kelantan terendah pada 0.7%. Inflasi terus menjadi indikator penting dalam menilai kesan kos sara hidup rakyat.